Masak apa tu? Disebabkan susah sangat nak jumpa inti ikan ni, jom hari ni kita buat pulut panggang inti ikan. Makan pula yang garing bahagian luar memang sedap. Semua mula untuk inti ikan ni, kita rebuskan ikan bersama garam dan asam kepis sampai ia masak. Bila dah masak, kita boleh buangkan tulang ikan, kita nak isi dia je. Macam kita buat laksa tu. Bila dah asingkan ke semua isi ikan dengan tulang, lepas tu kita boleh tumbukkan isi ikan ni sampailah ia hancur elok. Nak guna chopper pun boleh, agak dah dapat hancur macam ni, kita boleh masukkan ke dalam kuali. Kita masukkan juga dengan bawang merah yang sudah dimayam, halia 1 inci, halba 1 sudu besar. Kita perasakan dengan garam dan gula secukup rasa. Lepas tu kita masukkan santan setengah kotak kecil, ada campur air sikit dan kita masakkan sampailah inti ikan tu kering elok. Lepas tu untuk pulut, kita masukkan beras pulut yang dah direndam minimum 3 jam. Masukkan 1,5 pot air yang dicampur santan kotak kecil. Kita perasakan dengan garam. Kalau guna santan kotak, masukkan 1 sudu besar minyak. Kita kacaukan sampai ia sebat. Masukkan daun pandan dan kita kukuskan selama 25 ke 30 minit dengan api yang perlahan. Bila dah masak, kita boleh angkat dan kita gemburkan sedikit pulut kita tu bagi ia sebati elok. Bila dah suam, jom kita bungkus. Ambil daun pisang yang dah dilayur, kita sapukan minyak sikit dan kita ambilkan pulut dan kita ratakan atas dia. Letakkan inti ikan di bahagian tengah dan bolehlah kita bungkus. Gulungkan dari bawah ke atas macam saya buat ni. Kalau boleh, biar dia padat. Nanti dekat hujung tu kita boleh cucukkan dengan lidi. Kalau nak guna stapler pun boleh. Lebihan daun tu kita boleh potong. Kalau ada lebih lagi sunda kelapa tu, kita boleh gulungkan sekali. Yang mana tahu ada yang suka. Lepas tu dah siap bungkus semua, bolehlah kita panggangkan guna fry pan dengan sedikit minyak. Kita masakkan sampailah bahagian luar tu garing elok. Kalau nak panggang guna arang, lagilah sedap. Sebab ada aroma smoky tu. Bila dah siap semua, kita bolehlah hidangkan. Selain menu buka puasa kita hari ni, pulut panggang ataupun ada juga orang panggil pulut lepa inti ikan. Dapat makan memang puas hati. Kalau nak cari memang payah nak jumpa. Yang banyaknya segunda kelapa je. Bila dah dapat buat sendiri ni, inti pun tak kedekut. Dengan intinya cukup rasa, pulutnya lemak-lemak masin, memang sedap tak terkata. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!